Udah ceknya, Boy? Ada cek. Yang ini, dia 24 daki. Dalam dia, 4 hari karat. Macam tu kita tak nak Ya. Tasha nak yang mana? Saya rasa... Ini Tasha. Ini Tasha. Okey, fight. Orang semua tak bayar. Apa tu? Nampak tu bujaknya? Dia bercumbu tak? Nanti lah dulu. Saya nak order makan, nak minum. Macam apa lagi ni? Okey, Boy. Itu yang tu apa dia? Ni safety. Ni safety. Oh, penat oh. Tak, Pak Din. Siapa tadi tu dengan Pak Din tu? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, ya kali ini kita akan melanjutkan lagi ya. Untuk mereaksi ya, kelanjutan gitu cuy ya. Kelanjutan video reaction kita yang mana kita mereaksi lawak JKK cuy ya. Jenaka Kampung Kalut cuy ya. Cuman sayangnya di sini saya nggak tahu ini udah berurutan kah ya di musim yang keempat atau udah melangkah ke musim yang kelima, karena begini cuy, karena kawan-kawan kita dari Malaysia ini memberikan videonya itu memang sudah seperti itu cuy. Dorang juga udah edit gitu cuy ya. Dan ya mohon maaf banget kalau kualitasnya itu nggak HD atau nggak seperti yang kalian tengok di TV gitu cuy ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, seperti biasa cuy ya, kita jualan juga cuy ya. Di kiri bawah di sini cuy ya, di kiri bawah video ini saya di situ mempromosikan beberapa item jualan seperti topi ya, ada beberapa macam topi, tinggal pilih aja. Cermin mata pastinya cuy ya, cermin mata itu ada beberapa cermin mata yang saya memang belinya di Malaysia cuy ya, banyak banget gitu cuy. Nih kalau nggak percaya nih ini ada 2 di dalam nih, ada lagi nih ya. Saya memang suka banget koleksi kacamata gitu cuy, apalagi kalau frame-nya bagus gitu cuy ya, yang nyaman kita pakai gitu cuy. Nah dan juga ini jam tangan cuy ya, G-Shock ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan jam tangan G-Shock cuy? Di Malaysia itu banyak banget yang jual gitu cuy, cuman nggak tahu original apa enggak gitu cuy. Kalian tinggal pilih aja di sini cuy. Dan yang pastinya kalau video saya itu menarik, bantu di like lah. Oke? Dan langsung aja kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Langsung aja 3, 2, 1. Apa judulnya nih? Suasue Kemuning. Wah ini artinya apa ini? Suasue Kemuning. Benar nggak? Kejap. Suasue. Minum. Saya dengan Kojek bawa habis jogging. Tu. Terjumpalah dengan awek cantik seorang ni, Pak Din. Ah, giliran cewek aja Dah ya. makan tu? Tak mau. Memang cantik pun. Buat beg besar. Gimana ya? Kita orang jumpa dia tengah menangis tadi Pak Din masa kita orang jogging. Ya ke? Risau saya tengok Pak Udi. No. Dia menangis teruk dekat bangku kat taman tu. Ya ke? Oh iya kan? Siapa menangis? Apa saya? Nak kata ada jerawat tak? Jerawat? Display lah. Dipres. Pak Budi ya. Deng. Macam ni sabar Pak Budi, Pak Din. Jangan tekan-tekan dia macam ni. Kira budak-budak. Ni tanya. Orang kalau stres dia tak boleh jawab dengan tenang. Jangan tekan-tekan. Habis kalau tak tanya nak macam mana? Kita slow-slow. Kita tanya boleh tapi slow. Jangan tekan-tekan macam tu. Orang perempuan cakap elok. Tunjukkan Bijan contoh yang baik. Tasha, cuba jelaskan apa yang terjadi. Oh sama dengan tadi. Macam ni. Saya kena halau. Beg dia tu Pak Udi, beg dia. Saya. Beg dia tu. Macam bersih sampah. Tadi beg dengan pakai kali tamu macam bersih sampah. Sebab mak tiri saya ingat saya ni Pak Kode bisa terpikir begitu ya. Dia pikir mentang-mentang plastik sampah itu warna hitam gitu cuy. Dipikirnya itu dipikirnya sampah gitu. Itu yang cerdik sih ya, lawakan yang cerdik, yang spontan seperti itu yang bisa jadi bahan, semuanya bisa jadi bahan sih. Gila. bawa bala. Sebab tu dah halau saya. Memang dia masuk kampung kita. Bapak awak salah
halang ke? Dia halau. Bapak saya dah meninggal dunia. Meninggal dunia. Innalillahi. Ya, dia kemalangan. Kemalangan? Jalan raya. Jalan raya? Kemalangan di jalan raya. Itu pun. Saya ingat saya yang bawa bala. Mak Astagfirullahalazim. Tak. Padin, kesian betul lah dengan Tasha ni kan. Lola. Perempuan sama perempuan ni takkan tak bagi perhatian langsung. Tak, aku tengok dia ni pun aku dah tahu dah nak attention je. Oh, make attention. Korang ni kita tak kenal pula siapa dia. Korang nak main layan macam ni, bagi air minyak kat dia semua. Kenapa? Air minyak. Kalau perempuan nak minta pertolongan, kita sebagai lelaki harus Tunggu. Ini terlalu cepat ini. Air minyak itu minuman. Kok saya baru dengar ya? Biasanya kan naik minyak gitu sih. Ini air minyak. kaum yang lemah. Itu ini air memang yang dicampur minyak. Apa sih? Rusuk Aku ni suka orang kampung aku ada prihatin macam kau. Jadi apa plannya selepas ni? Ada je kosong tak? Tapi sebelum tu saya kena cek rumah dulu. Rumah lu Tapi saya tak ada duit. Duit ada di kampung ni. Tapi ni saya ada gelang. Gelang? Gelang emas ni. Boleh tolong siapa-siapa pajak kan? Gelang mas. Gelang mas? Kena hitam bersapu emas. Aku semua model aku tahu ni gelang tipu. Sama-sama bagi ni bagi Pak aku dicek. Udah ceknya bagi? Ada cek. Yang ini dia 24 daki. Dalam dia 14 karat. Abang, tolong abang. Saya Tapi perlukan duit. tapi ni elok awak duit. faham elok awak simpan sebab apa? Ini yang saya bilang tadi cuy. Ya. Dia bisa dapat itu di Malaysia sebutnya apa? Agar-agar ya. Kalau Indonesia bilangnya agar sama sih kayaknya cuy. Dia bisa. Ya emang seperti itu ya kalau kita ngecek emas gitu cuy. Itu saya bilang jenius sih ya. Ini aduh andalan saat ini ya Abang Rupi ini aduh. Elok sesuai kat tangan awak. Kalau macam ni lain. Dia bisa loh. Sarah Croft, Tomb Raider ganas. Betul. Sini Tasha. Gelang ni cantik kalau ada pada tangan Tasha. Wow. Jangan dijual. Projek. Jangan dijual. Besar. Tak. Betul kata Projek. Ini simpan dulu Tasha simpan. Cuma sekarang ni kita kena tolong Tasha lah. Betul. Jadi Tasha, kampung ni seorang je ada perempuan yang ni. Lola, boleh tak tumpang dengan Tasha rumah Lola? Alah, aku tak kenal lah dia ni siapa. Lagi pun rumah aku selalu penuh. Kan aku ada banyak saudara-saudara yang selalu datang rumah aku. Tak apa. Kalau macam tu dia Pak Din. Ni gatal. Gatal. Ini gatal. Pak Din pun lelaki. Maksud Pak Din tadi tidur dekat rumah sewa Pak Din. Oh, rumah sewa. Nanti bila dah dapat kerja, kita bincang lain. Cuma nak minta maaf dekat Tasha tadi lah. Saya budak bahas Salman tu saya adopt daripada kecil. Betul. Yang ni bukan ayak ni, strawberry. Apa? Honey lemon. Ni belon. Dia silap, dia confused. Dia ada confused. Pokok tu dah lama tak bersiram tu. Aduh. Berapa ni? Yang lelaki susul lah kursi apa ke? 20, 30, 40, 50. Cik. Apa? Bagi Aku kenal dengan mak tiri dia. Tak, aku terfikir. Macam lagi ke mak tiri yang kerja-kerja Aduh. sekarang kan moden. Semua benda Sampai boleh berperlu, Takkan cik. ada mak tiri yang kerja lagi. Mula, boleh tak bagi aku habis kira dulu, lepas tu kita borak pasal Tasha Sebab aku dah terlupa ni, dah apa-apa ni. Fikir balik Kau rasa Pak dia kena... budak ni. Aku lagi duit. Yelah, aku nak tanya kau, tak Pak Din kena buat-buat ke dengan dia? Tadi tu kat... Kau faham tak? Aku nak suasana sunyi. Bunyi kampung kau RM2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korang perasan tak muka Lola ini ya, yang sebagai Lola ini tuh gimana ya? Ini menurut pandangan saya cuy ya. Muka ya, raut wajah dari Lola itu benar-benar menggambarkan ya etnik Melayu itu seperti itu gitu cuy. Ya, gadis Melayu yang real gitu cuy ya. Nggak ada maksudnya keturunan ini, nggak ada keturunan ini, nggak keturunan ini, dari mukanya gitu cuy ya. Ini menurut pandangan saya cuy. Wah, apa khabar semua? Balik air dah bersih. Tasha. Nampak ceria? Cerianya. Mau tak ceria? Stop. Berhenti menyapu, berhenti mengelak. Semua tengok sini. Mari sini Saman. Mari sini. Saman, berhenti berjalan. Kamu nak berhenti kan? Sini kau semua letak penyapu. Tak. Balik siap-siap. Kita pergi tengok wayang sama-sama sebab Bijan nak belanja Tasha tengok wayang. Bijan aku nak ikut. Boleh?
Buat apa nak ikut? Nak aku belanja? Tak boleh, sorry. Kalau nak aku belanja, memang aku tak akan belanja sebab kau duit dah banyak. Kau kan model yang famous, keluar edisi raya 2 kali setahun. Oh, kesian Kau ni banget. jadi kawan yang melupakan kawan. Aku malas nak cakap kau, you don't talk with me anymore. Sikit-sikit nak majuk, sikit-sikit nak majuk. Kau macam lah ada orang nak pujuk dia. Tasha. Tasha. Macam mana dengan rumah sewa Pak Din? Okey tak? Oh, rumah sewa? Semua cukup tak? Air, semua api? Okey, air, api semua okey. Semua cukup? Semua Serius? selesa. Nyamuk ada yang gigit tak? Rumah besar. Nyamuk. Kalau ada yang gigit, Ada bagi tahu kojek patahkan tarik dia. Ya, semua okey. Nombor telefon kojek ada kan? Ada. Bijak mana ada? Keranjang, mata keranjang banget. Mestilah ada nombor pijat. Ini kata adalah gedi. Gedi ya. Oh, berarti di Malaysia bilangnya gedi ya. Kalau di Indonesia kan mata keranjang gitu sih. Gedi, genit ya. Bisa dibilang genit ya. Kesian lah tidur seorang-seorang kat rumah. Aku nasihatkan kau ni lah. Kau jangan Gatal mengajar sangat. gedi. Sekarang ni mungkin diorang layan kau lah. Nanti lama-lama nanti diorang takkan layan kau lah. Betul tak kau jangan sekarang, Bijak? Dia samakan orang lain macam dia. Lola. Kalau dengan kau mungkin orang akan menyampah macam kau cakap tadi. Tapi kalau Tasha, kita semua SAYANG sah. Ya. Hampir menang besar. Terima kasih korang semua sebab sudi terima Tasha dekat kampung ni. Terima kasih sangat. Tak apa Tasha, tak apa. Sapu. Wak, minta maaf. Dia tak bagi saya laguan. Iya. Jangan. Ini kerja orang perempuan. Saya tak nak laguan sini. Tak apa. Bergetar tulang rusuk. Tasha kan? Ya Allah, Tasha. Buat baik je depan korang. Tasha, kojek pelik lah Tasha. Tasha seorang lemah lembut, baik semua. Tapi kenapa mak tiri Tasha macam tak sukakan Tasha? Itulah, tak tahulah dia. Goyang juga kot macam orang kat sebelah tu. Kejam lah kan mak tiri Tasha tu. Itulah. Geng, aku nak cakap korang baik betul lah si Tasha ni. Kau perasan tak? Bila tengok dia perangai baik, lemah lembut, berbudi bahasa, cantik, molek kan? Betul, Bijan. Perasaan aku nak menikah tu semakin cepat. Iya. Bijan, kalau demi Tasha, aku sanggup bermadu dengan kau, Bijan. Lelaki bermadu, tak ada lah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa lelaki je boleh madukan perempuan? Kenapa perempuan tak boleh madukan lelaki? Mana basic agama kau? Iya. Tak tahu. Mana boleh bermadu, betul tak Saman? Betul. Okey, kalau macam tu macam mana nak buat? Aku pun suka dengan Tasha. Salman pun suka dengan Tasha. Salman masuk juga. Korang ni cakap Tasha cantik lah, baik lah semua. Korang tu baik sangat, handsome sangat. Okey, dia nak tahu kan? 1, 2, 3, Salman! Mati lampu. Tasha kat sini, Tasha. Tasha! Betul ya. Ini di sini kalau kita nonton ini JKK ini tuh saya belajar gitu ya, mencermati gitu cuy. Karena di sini tuh mereka bercakap tuh laju ya. Jadi saya benar-benar fokus gitu cuy. Mengartikan gitu. Dan tak seharusnya. Tasha, Tapi Tasha takut lah cerita itulah Tasha takut betul. Tasha tidur Terkejut berengkur. tau. Tasha tidur berengkur tau. Tidak. Bijan, sibuk ke? Tasha kan baju Tasha banyak sangat tempahan. Lepas tu Masuklah. Masuk. Lepas tu tadi orang gunting rambut. Betul apa juga? Nak minta maaf dekat Tasha, tak sempat bawa Tasha tengok wayang. Jalan-jalan tak sempat. Bijan. Kenapa? Ada apa-apa nak cakap? Tak. Kalau tak, sila ke tepi. Macam ni macam ada something. Kenapa? Apa ingat kau seorang je boleh bawa dia pergi tengok wayang? Kau ingat lelaki lain dalam kampung tak ada kaki, tak ada duit, macam tu? Kenapa kau tiba-tiba cakap macam ni dengan aku ni? Sebab aku adalah insan yang baru balik tengok wayang dengan Tasha. Iya. Semua laki-laki. Masa part hantu tu keluar, dia terpegang tangan aku. Okey, aku tak cakap apa dah tepi. Tasha, saya tak sangka awak macam ni Tasha. Awak janji nak keluar dengan saya, lepas tu awak keluar dengan dia, siap pegang-pegang lagi dengan cerita hantu. Tak, jangan salah faham. Terpegang je kan. Sebab Tasha ingatkan tangan kojek tu armrest. Tak ada Betul. Dia pegang tangan aku dan aku ramas tangan sendiri. Ampunlah dosaku, ya Allah. Itu bukan satu kesalahan, Tasha. Haram. Tak boleh lah. Itu rezeki. Rezeki tu kau. Ada-ada aja. Itu aku tau. Kita kena minta persetujuan Pak Din dulu. Sebab apa-apa pun kau jangan potong Pak Din. Aku bila masa aku potong Pak Din? Kalau nak keluar tengok wayang dengan Tasha, kena minta dengan Pak Din. Sebab tu Pak Din. Tasha dengan si kojek keluar Pak Koding ngapain lagi tu? Pak Koding buat apa? Pak Koding minum minuman beralkohol.
Ini kicap tak kenal? Oh, korang tiga-tiga semua ada sini. Kenapa ada kecap? Tadi Pak Din dengar daripada jauh tu pasal wayang, pasal apa semua. Cerita seram. Pak Din dengan dia pun lepas tengok cerita seram. Cerita apa? Cerita musikal seram. Masalah ni sekarang Pak Din kau beritahu kan? Tidak, kau kena diam dulu. Kau menuduh aku keluar dengan Tasha. Kau ingat kita Kurang mampu. Tak. Bukan berdua. Bertiga. Dengan Lily sekali kai Gojek. Lily? Lily siapa Lily? Sepupu Gojek. Sepupu Pak Kodi. Ni kenapa ni? Hang ni, Jack. Semua orang kata sepupu hang. Itu bukan sepupu dia pembohong. Itu anak Kak Jah Janda. Gojek tipu Tasha. Tak tipu Tasha. Itu dia semua orang. Dia mengaku semua orang. Dia Dua-dua dia nak try. Dua-dua dia kebas lagi bijan tau. Gojek kaki try. Benda dah kau buat. Kan Toy pun jawab sendirilah. Salah. Inspektor sah. Ustaz. Banyak orang belerah. Tak dapat. Kejap. Sebenarnya Cik Azhar datang ni tepat pada waktunya. Ini senior ini, cuy. Senior. Gosok sikit je lagi. Alhamdulillah, itu yang saya suka pasal Bijan ni. Memang sebab itulah saya tempah baju selalu dengan Bijan ni. Cik Azan? Ya. Tempah baju sampai ke kampung ni. Di Gonggo tu kan ke banyak tailor-tailor yang hebat-hebat. Agak bro. Memang betul, tapi di sana tu memang banyak yang hebat-hebat tapi tak sama dengan yang ada dekat sini. Cik Azhar, borak-borak dulu. Kejap saya nak siapkan sikit kat belakang. Ya boleh. Silakan. Itu kecap. Pak Kodi. Kalau Pak Kodi nak tahu, Syed Azhar ni dekat KL famous tu. Keluar TV tu, Syed Azhar ni. Dia kan duk bagi ceramah kat sekolah saya. Kamu boleh buat apa? Dia punya Facebook followers juta. Ni. Betul ke Cik Azhar? Kalau awak tak bawa kata masuk TV, bukan apa? Kalau masuk TV, bangga saya nak anak budak kampung kat sini. Betul tu memang betul tapi bukanlah followers juta tu dekat Facebook tapi di Instagram. Facebook dia 5,000 je. Ya Allah, Bijan. Aduh, terbakar. Baju siapa ni, Bijan? Abang Azhar, Cik Azhar bang TV masuk TV bang. Saya minta maaf terbakar bang. Bijan tak apa Bijan, buat mengucap. Tak ada apa, tenang je. Ini sebenarnya perkara biasa, benda dah jadi dah pun. Ya. Lagipun dah terbakar kalau kita bising-bising nak buat macam mana? Asyik. Bising macam mana? Betul kan, Bijan? Betul. Nanti saya akan belikan kain yang baru. Kemudian saya akan minta Bijan untuk jahitkan balik yang sama macam yang Bijan buat ni sekarang ni. Sebab saya memang suka Bijan buat. Ini yang ini benda ni kecil boleh senang. Cik Azhar dia cakap macam ciri-ciri suami pilihan betul lah. Macam ni matang. Tasha suka. Saya memang dah dididik dari itu dari kecil lagi. Tak apalah macam ni lah Azan. Genit juga kita terlihat. Pak Kodi, kita minum ke apa yang patut. Kendim. Tasha ikut sekali. Laki-laki benar ni. Kalau dengan perempuan aja ya. Ini nak makan apa je? Gojek belanja. Oh lah, cuma kedai tutup ke ni? Pak Kodi pun tidur macam ni. Tutup lah ni. Dah. Bukan. Lolang, Gojek nanti dulu. Pak Kodi. Pak Kodi. Tidur lagi. Dah ada kat situ. Astagfirullahalazim. Bilang apa Pak sampai? Kodi. Pak Kodi apa ni? Pak Kodi. Customer datang, Pak Kodi sebagai toke warung duk tidur pula macam ni. Dah, aku tunggu tak ada orang. Jadi aku tunggu kira tunggu tonton sedap tengah. Bukan ngantuk ah bosan ah weh. Tapi pelik juga lah. Betul juga siapa warung Pak Kodi kosong ah. Itu yang aku duk tengok. Selalu ramai orang. Biasa ramai. Ini nak bayar gaji sama pun tak lepas. Tak sedar ke? Sejak Tasha tu ada kat kampung kita, semua benda jadi tau. Pokok kena tebang, hujan batu. Rumah Pak Leman tu tiba-tiba terbakar. Kita rasa kan Tasha tu berbaloi. Cakap ni. Betul. Orang kuda budak dia. Pak Kodi yang Lola cakap ni. Hari tu masa Tasha dalam dewan blackout. Oh, iya. Baju Bijan tiba-tiba terbakar tu. Tak pernah jadi tu. Tak pernah terjadi. Oh. Pasal dia. Tak sebelum ni Pak Kodi pernah jadi macam ni. Memang satu. Datang bala datang semua. Oh, Pak Din juga kena. Sesuai dengan Tasha. Jadi semua laki-laki. Tak apa nak sesuai warna pink. Dia macam musang garuk. Salam pak. Dia apik dia wanita nampak cantik pak. Biasalah Pak Kodi. Mana? Aku sebenarnya bawa Tasha tadi pergi tengok mesin jahit. Cakap lagi. Duduk. Duduk yang duduk. Ya.
Pasal Yang- kata orang kan kelas menjadi tak lama lagi dah nak mula kat kampung ni. Betul. Lepas tu satu lagi, Tasha ni rupanya pandai menjahit. Oh, ya ke? Dah budak kampung ni. Tak, Pak Din. Demi keselamatan kita semua, jangan bagi dia mengajar. Kita tak tahu apa-apa nak jadi nanti ada orang terjahit jari ke apa. Bahaya, Pak Din. Betul. Kalau nak jahit, satu lagi kau nak jahit dia ni. Dia ni lagi banyak yang koyak. Mana dia pun hati busuk sangat. Tidur dia macam-macam. Ni, kesian lah kat dia. Dengki tau. Dia busuk hati kan dia. Tasha, kalau boleh jahit muka, boleh tak jahit kaki saya? Tolonglah, saya sakit. Aduh, sakit. Sakit. Kena ukur dulu kamu ni. Wah, apa? Jealous dengan dia. Hello. I supermodel, okay? I famous, I Vogue, I cantik daripada dia. Tak ada masa nak jealous. Alah, saya tahulah awak tu cantik, tinggi, gemuk, pakai cantik bulat kan. Memang pun, awak tu buat bala je. Jangan duduk kat kampung nanti kau situ katak. Tak bagus buat bala. Saya rasa kenapa awak baik. Ya. Dah, jangan gaduh. Ni Lola, kau ni kenapa dia macam Gina Moyan ni? Ada aja ya. Tu, semua benda yang datang ni adalah disebabkan oleh benda yang bukannya kita yang buat. Apa kena tak? Apa? Masuk gaung. Ni, alah biasalah kita masuk gaung tu stamen lah. Jom. Syuting tu. Di kampung kita lah, di mana lagi? Bawa bala. Adin, benda dah jadi serius ni, Pak Din. Betul lah. Kepala raya lah, Pak Din. Betul lah. Tasha, apa ni Tasha? Tasha, bukan saya Apa? bawa bala. Tasha, kalau bukan dah kat bala. Oh, bukan. Ini semua kejadian Tuhan. Bukan saya. Bala apa sih? Maaf kata saya sekejap. Orang kampung, hari ini sebenarnya saya datang bersama-sama dengan pakar motivasi yang telah dipanggil oleh Encik Din untuk sekolahkan kita. Betul, Encik kan? Pakar motivasi kan? Sikit. Saya minta Cik Azhan selesaikan masalah ni. Sebenarnya saya nak bagi tahu. Kereta yang terjunam tu sebenarnya kereta saya sendiri. Ya, betul. Sebenarnya saya tak ada pun dalam kereta tu. Kereta tu saya parking dekat situ. Kemudian saya lupa nak tarik handbrake. Parking pula dekat Ya, saya parking kat tempat curam. Sudah ni kereta terjatuh, terjunam. Jadi ni salah Encik. Bukan salah bala. Betul apa yang Cik Lola cakap tadi, betul. Lola. Sebenarnya memang salah saya. Tapi tuan-tuan semua nampak tak? Sebenarnya kadang-kadang sesuatu perkara buruk yang berlaku tu adalah dari kesalahan kita sendiri. Betul. Ni, Cik Azhan, bagaimana dengan saya, Cik Azhan? Saya tak ada buat apa-apa dosa, apa-apa masalah. Betul. Tapi tak ada orang datang kedai. Okey, soalan Pak Kodi tadi tu senang je saya nak jawab. Sebenarnya Pak Kodi kena tanya diri Pak Kodi sendiri. Mungkin ada kesilapan Pak Kodi sendiri. Mungkin kedai Pak Kodi tak berapa bersih, layanan tak berapa memuaskan, chopstick tak letak di tempat yang sepatutnya. Chopstick. Kalau macam tu memang sah-sah apa yang terjadi itu sebenarnya kebetulan ya. Ya, betul lah. Jadi mungkin Tasha ataupun Cik Azhan ada benda nak teruskan lagi? Saya nak cakap. Grip, Saya nak minta maaf kat awak sebab saya tuduh macam-macam. Sebenarnya saya jealous yang kawan-kawan saya semua. Dah giliran dia yang marah. Okey, sekarang ni Motivasinya ngamuk. Sekarang ni Tasha rasa Tasha dah semangat, dah tak emosi lagi. Tasha nak balik ke Kuala Lumpur. Tasha dapat jadi pembantu peribadi pada seseorang. Begini, seseorang yang dimasukkan Tasha tadi itu adalah saya. Jadi, tu saya. Tasha akan jadi pembantu peribadi saya selama 24 jam, Asyik. 7 hari seminggu. Dan sehingga Bini lah tu ya, bini ya. Jadi Cik Azhan, nak tahu juga dia? Silakan. Tepat depan awak. Jadi Palu pengantin baru. Silakan. Alah, benda setangkap macam ni je. Tampak. Masa buang ni, buang tempat cerita. Jangan jadi berlakon. Saya terlupa nak bayar bil. Tiba-tiba ngamuk. Kalau macam tu kita tanya Tasha. Tasha nak yang mana? Saya rasa Saya rasa. Ini Tasha.
Ya. Tasha nak yang mana? Saya rasa Ini Tasha. Ini Tasha. Okay, fine. Enggak, kenapa scene itu dipotong ya? Kenapa ditaruh di kayak cuplikan yang gagal gitu cuy? Atau sengaja kata gimana ya? Padahal itu bagus loh, itu lucu loh ya. Gak tahu, saya juga nggak tahu konsepnya seperti apa. Kenapa harus ditaruh di akhir video gitu cuy ya? Maksudnya di akhir episodenya gitu cuy. Nah ini next ya. Oh, ini tajuk yang kali ini tuh Lola. Ya, Pak Den. Apa kau buat kat belakang ni? Lah, ni tengah mengesing ni. Mana entah Pak Kodi? Aduh. Aku ni datang kedai Apa lagi dia kopi fikir? bukan kedai tayar. Mana dah Pak Kodi dapat tu? Mana pergi aku ni? Tak tahu pula. Pak Din nak air apa ke? Depan ni sikit lo tanya. Sengit apa dia? Pak Din nak air apa? Air macam biasa. Macam biasa tu air apa Pak Din? Aku tampar buta berpusing lah. Buat dia tarik. Baiklah. Kau daripada mana? Aduh, hang tengok buat galah hantar lah kat kebun lah belakang tepi tu. Takkan tak nampak tepi tu aku buat kerja ni. Mana? Tu tepi tu tadi. Bukan Malang Raya situ. Dia saya belakang dia. Kan pokok tanam semalam tumbuh dah semakin tinggi tu. Semalam tanam dah berbuah hari ni. Sekarang nampak kita baja semua bagus. Semua Bagus. dah atomiknya tau. Buahnya. Hang tanam besok ni. Tolong tengok. Tak ke mangga tu nak buat apa tu? Ni aku nak buat ni lah. Besok aku nak buat ramuan special. Mangga kerabu urko. Apa sih? Mangga ni. Mangga kerabu urko. Ni, hang buat kerja elok ni. Taman. Ya Pak Din. Kamu kerja Berapa kali dah aku cakap kamu lah, janganlah ambil basikal Pak Ding. Basikal Pak Ding ni basikal lama. Lagi sampai Jepun lagi. Lepas tu mulalah. Kenapa Lola? Apalah, tayarlah itulah. Lagi satu sebenarnya kalau kita tengok Bijan buat malu tau. Apa? Seorang model kampung kalut. Biasanya kalau perempuan jadi model naik superbike, naik kereta mewah, kereta sport, naik basikal tool. Adalah, apa pula ni? Tak ada duit lah, tak cukup duit. Payment tak dapat. Lepas tu, aku tak ada duit modeling, orang semua tak bayar. Lepas tu, Nak buat adik. tu dah. Dia jumpa tak? Dik, nanti lah dulu. Saya nak order makan, minum. Macam apa lagi ni? Besok operasi tu. Apa? Kata nama cek. Denggi. tak apa kau pergilah kau ni. Saya nak buat tu. Pak Kodi nak vaksin apa lagi? Saya tengah nak kemas semua tu. Pokok belah tinggi sangat. Berdapat 4 Tadi biji. kan boleh tanya. Pokok belah tebang Pak Kodi bukan mesin. Aku kreatif Pak. Pak Din, lupa nak beritahu Pak Din. Lola pinjam basikal Pak Din tau. Kalau Lola punya pasal, pinjamlah basikal. Jangan katakan basikal dia. Pak Din packagekan dengan pam basikal tu sekali. Betul Pak Din cakap pasal pam basikal. Enggak tahu gini cuy ya. Mungkin kalian berpikir ini Andy kenapa sih Pak Kodi muncul je, ada je dekat situ langsung tertawa. Tidak cuy, enggak tahu kenapa gitu cuy. Pak Kodi tuh lawaknya tuh apa namanya? Sesuai dengan kriteria gitu cuy ya. Yang saya minati lawakan seperti itu cuy ya. Jadi tolong dimaklumin aja cuy. Basikal Pak Din tu pancit lah. Dah tua ku macam Pak Din. Tak apa. Ingat yang tua-tua semua pancit je. Malah Pak Din. Nanti kau orang ni daripada mana tadi tiga orang ni? Tadi tempat Encik Lola ni lah Pak Kodi. Pak Din. Sudah ada. Tiba-tiba ada lah. Lola? Weh, nangis pun cantik tu. Panjang gigi pada pipi. Pula pagi elok lepas tu tiba-tiba Panjang gigi dia. Masuk air liur dalam air aku. Kau kenapa? Kalau nak minta, nak apa lagi? Kejap. Kodi buat gila tu. Reset atas tu kenapa? Kodi itu kau buat. Untuk nyamuk. Kau tak boleh tak apa. Tak nak masalah. Sumpah. Ni tengok. Apa dia ni? Apa dia? Ada kucing Lola mati Pak Din. Itu je kucing Lola rasa this month is like not so lucky month. Duit tak dapat, kucing mati, semua benda tak betul. Tapi kali ni Lola tak nak bagi dia makan banyak sebab kucing Lola mati sebab gemuk. Dia gemuk macam kojek. Cantik Dia mati. Elok semua ada penyakit ke? Ada lah. Gajah elok je hidup lama. Gajah. Kau nak jadi gajah? Raja. Kita Apa kan. lagi nak order? Cubalah Pak Kodi, kita. kenapa telinga Pak Kodi bergetar? Ada masa belah air kami lah macam ni. Dia ngapain lagi? Alamak Pak Kodi. Panggillah kata magician nak datang buat kat kedai. Magician. Basyo. Betul?
Lain macam kau punya. RM1 bang. Bagi RM1 ke. RM2 ke. Ini siapa tamu jemputannya cuy? Ya Allah. Apa dia? Kayak pernah tengok gitu ya. Nah, ambil tabung ni. Kojek. Tidak ada bang. Tak apa, tabung yang kosong ni bagi pada abang. Ada bang ni. Ada. Untuk Kojek. Ya Allah. Ni kan tabung JKK. Ni kan. Kenapa nak pergi tabung JKK? Kau ni betul juga. Teguk tak boleh harap ni. Itulah kadang-kadang kau ni Kojek. Otak dengan perut, cegedik perut lagi. Betul. Mana duit JKK? Duit rakyat. Jangan gunakan tabung ni. Jangan makan duit rakyat. Dek, tak apa. Jadi duduk ya. Duduk balik. Cuba cerita. Jadi siapa ni sebenarnya? Oh, nama saya Mak Mak Eh. Mana rumah mana? Saya ni tak ada rumah. Saya ni memang tidur dekat mana saya pergi kat sini. Kadang-kadang saya tidur macam ni. Dia jadi orang gila ceritanya ya. Rumah Pak Din ni lah. Pak Din pun duduk seorang. Lepas tu nanti senang-senang Pak Din boleh carikan kerja. Bolehlah bayar balik sewa rumah Pak Din. Betul juga Pak Din. Pak Kodi ni apa? Pak Kodi tak pernah pun bagi kita. Ni makan apa ni? Macam paket dia tadi. Apa dia? Jangan kacau saya nak makan. Minat. Ha? Tak itu je ke? Sama air. Air. Ha? Air untuk dia saja. Tak apa Mak Mak makan dulu lepas makan ni. Ikut Pak Din balik. Boleh mandi-mandi, rehat-rehat. Rumah Pak Din ada shower. Dia orang ni tak ada habis sikit makan semua. Iya. Dia makan ayam betul lah, Din. Ayam dah jam bila ni pakcik? Din, ni tolong settle, Din. Ayamnya yang bila? Ayam Baru ni sampai. Sampai. Saya boleh Dia dah makan. mati lama dah, Dik. Ayam dah mati lama. Dia makan Kalau kulit, Din. duduk lagi, tu kena. Dia makan kulit, Kalau Din. awak perasan sebenarnya sepanjang kami kat kedai Pak Godi ni memang tak pernah makan. Cuma sekali-sekala je saya terkena. tak apa makan elok tu. Boleh. Uish, tu mangganya. Biar dia makan, awak makan dulu eh. Makan. Enaknya itu mangganya cuy. Ya, saya suka banget makan mangga cuy. Apa tak sama? Aku minta lain, kau potong lain. Ini pasal ada M sini. Lepas tu botak ni. M. Aku bukan macam ni, kau tahu tak? Aku tak nak, aku nak instal lah. Kayaknya penyanyi ni cuy, penyanyi ni. Miss 5 orang tau. 5 orang dah nak gunting rambut. Aku tolak sebab nak settlekan kepala dia ni. Bukan main belagak lagi ayat kau ni, Mak. Ha? Sekarang ni masalahnya kau ada nampak kita orang happy ke? Itu sifu dia. Kau jangan main sifu. Itu sifu dia. Kau ni semua dengking aku kan? No. Apa yang ada pada kau kita orang nak dengki? Dulu ya, aku gelandangan tapi sekarang tak. Wah, belagak ni. Kita orang nak Oh, dah dengki buat belagak apa? dia cuy Kau ya. kau penyanyi. Kau suara kau sedap kan? Kau je. Kau tidak ubah seperti rambutan yang busuk. Hitam. Hati kau. Rambutan merah. Hui. Kulit yang busuk tu hitam, kau tahu tak? Memang asalnya dia merah. Masa engkau datang dulu memang engkau budak mentah yang merah. Dan sekarang kau belagak, engkau dah jadi rambutan busuk dan hitam. Baik kau baliklah. Engkau tak payah kacau Rambutan bijak busuk sekali dan lagi. hitam. Kau belah. Aku belah. Tapi kau ingat, aku mesti bagi tahu dekat Pak Din. Bagi tahu Pak Din kau Tak payah nak balik. takut. Pak Din ketua kampung kita. Kau ni aku memang apa Ini di bawah dong. Mas bang kita. dia ni. Ini pun nak kira ke? Pak Din kata kau boleh ambil. Oh, kau ni sikit-sikit main nama Pak Din, kenapa? Jadi anak angkatnya Pak Din ceritanya ya. Budak sejuk. Apa sebab dah sejuk? Sebab ni Pak Din punya. Get out from my shop. Report lah Pak Din, report aku takut ke? Ui, geram je aku besar kecil. Kenapa Bijan, semenjak aku duduk kampung ni aku tengok Pak Din sentiasa je ambil orang yang salah duduk kat kampung ni. Aku rasa kita dah patut tukar pemimpin kot. Pak Din tu lama sangat dah kat kampung kita. Aku tertarik pada Pak Kodi. No. Sebab aku tengok dia kreatif tau. Cara dia buat roti canai pun lain. Betul. Viral. Kenapa kau tak angkat Pak Kodi sebagai ketua kampung Kalut? Jangan jahanam kampung kita nanti. Aku rasa ikut dengan Milah lah daripada kampung ni sebenarnya. Bukan dia orang pindah pergi mana-mana. Tu lah. Dia tak tahan tu. Ataupun offer rendah, dia tak nak. Maksudnya kita offer tawaran kerja kat kampung ni tak ada, dia pun tak nak, dia balik kampung dia. Apa ada tawaran pekerjaan kat sini? Setakat kedai hipster, aku dah duduk sini berapa lama tau? Aku jadi cikgu matematik. Kat mana sekolah aku? Kadang-kadang aku pergi kat sana, aku pergi sekolah. Kadang-kadang aku pergi sekolah ikut sini. Aku sini tak tahu kat mana aku sekolah. Dan dia orang tahu jadikan aku cikgu matematik. Kampung Kalut kita ni tak besar mana, kecil je. Sekolah mana ada? Sekolah dekat kampung sebelah. Engkau tinggal kampung ni.
Yang sekolah kat kampung sebelah. Faham tak kau, Jack? Masalahnya kadang-kadang Pak Din. Ini spontannya benar-benar harus berpikir jeli ya. Panjang je. Siapa lagi? Aku pada tengah borak dah muncul. Tahu. Ingat kan nak bagi lama sikit-sikit dia ni. Lola. Membeli saka tak bagi tahu kat orang. Kau ni pada mana? Aku ni praktis skateboard. Skateboard? Skateboard yang tu apa dia? Ni safety. Oh, penat oh. Tak, Pak Din. Siapa tadi suruh dengan Pak Din tu? Itu kan ke Lola. Sabar. Kejap. Lola. Lola je. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni, Pak Din? Tak, memang macam ni lah dia. Apa yang macam ni? Ini gila ni, Pak Din. Lah, Busuk, bila Pak Din. dia gila lah aku dapat mesra sikit. Pak Din, saya rasa kita kena check dulu. Kita pastikan betul-betul gila ke tak ni. Lola duduk tengah. Wah, kenapa Lola seperti ini, cuy? Macam ni. Kita kena check dia betul-betul gila ke tak ni. Macam mana? Tengok keadaan dia macam mana, terurus ke tak, pakai benda sama ke tak. Tengok tangan. Kesian tau, Pak Din. Kalau betul-betul dia dah gila, baju ni kita tak tahu dah berapa lama dia pakai. Betul. Seluar dia berapa lama dia pakai. Bijan, buka baju tu, kita salin baju dia. Ya. Cepat banget. Kita salinkan baju dia. Dah aku tukarkan baju ni. Macam ni. Saya ada idea lah. Memandangkan apa Langsung keadaan grogi. Lola ni. Apa kata esok saya cari doktor untuk cek si Lola, nak pastikan mana tahu kok dia ada depression. No. Pukul berapa nak buat pergi cek doktor esok? Tengoklah tengah hari. Tengah hari tak boleh aku praktis. Aku kan skateboard aku 4 jam. Tak apa Tapi lah. aku beli ni mahal semua ni, helmet semua. Pak Godin selalu main kat mana skateboard? Kat Pavilion. Pavilion kan dia punya jabatan tu lah. Macam ni lah lainnya. Main budak-budak ni siapa tu? Betul lah aku dengan Pak Godin. Kau tahu apa cakap dengan kau? Kawan baik aku Skateboard. dah gila. Lola dah gila. Aku je yang tahan dalam kampung. Itulah. Okey, Pak Godin. Kalau betul Pak Godin nak main skateboard, dah praktis. Buktikan. Kita nak tengok. Apa nak pergi mana? Sampai dekat tu ya? Dia tergolek ni. Ui, bawa iPhone tu. Oh, Businessman. Bila join dengan budak-budak ni, budak-budak skateboard, semua kena ada handphone, sunglasses. Panas. Jalan. Yuk. Nampak? Laju kan? Bakudi. Kayak ini cuy, film Spartan gitu cuy. Hang menangis beriano buat macamlah si Lola tu bini hang baang. Memanglah, tapi aku suka kat dia. Aku takut dia jadi apa-apa. Aku dia dah try ubatkan caca kampung. Kenapa tiba-tiba gini ya? Betul? Aduh. Pokok Pak Godin ada belajar macam mana ubat-ubat caca macam mana kan? Tak ada, aku tak pandai. Aku kalau pasal channel ni. Masuk dalam. Masuk dalam. Itu sebab aku kata aku suka dia jadi macam ni. Kalau dia normal tak pernah ajak masuk dalam. Masuk dalam. Kan dia panggil tadi. Dalam. Tapi aku dah keluar balik. Dah keluar pula. Adik, pelik ni kenapa makin lama makin teruk ni ha? Kau ada apa-apa yang kita tak tahu ni ha kau Jack? Sebenarnya dia ni pun ada campur dengan diabetes tu. Oh, sudah. Diabetes apa? Dia ni ketum ni. Dia Apa? mula-mula cakap dengan aku dia gaut. Gaut tu Ketum. saya. Oh, ya ke? Ketum itu yang gue nggak paham tadi dia maksudnya. Oh, sudah. Diabetes apa? Dia ni Dia, ketum ni. diabetes. Diabetes terus ketum. Dia mula-mula cakap dengan aku dia gaut. Gaut tu saya. Oh, ya ke? Gaut tak membawa kepada gila. Ketum itu apa Ji? Adik, bila dia keadaan dia macam ni, jalan tepi-tepi lorong, takut budak-budak apa-apa kan dia. Risaulah. Dia pun elok. Oh dokter. Macam mana isi saya doktor? Cik dah lah. Macam ni doktor. Macam ni. Kenalkan Doktor, hantar nanti dulu. Daripada situ salam, langkah ke sini. Lepas tu ke sana balik, kau tak nampak tak bro? Macam mana isteri saya dokter? ini Pak Din. Mana Pak Din? Ni Pak Din. Pak Din ni penghulu kampung kita lah. Jadi minta maaf. Jadi orang yang saya nak usah awak cek orang tu. Saya takut dia mengalami depression. Lepas sikit. Tapi doktor dia nampak tak meyakinkan lah. Macam penjaga taman tema lah pada dia. Jadi Penjaga tante. minta tolong doktor
doktor tengok kejap si Lola tu. Lola, duduk dia, lah. Lola. Ni Lola. Lola. Sini. Sini. Dinding. Alamak, Lola dah lari pula. Ya, Pak Din dengan Saman tak payah kejar. Kita dua yang pergi kejar dia. Sini. Doktor pun sekali kena kejar dia. Okey, go. Boleh. Tapi doktor, untuk memastikan pekerja-mengejar ni nampak cantik, doktor pada belakang. Betul. Doktor. Kalau boleh kita kejar ikut kereta api supaya kita tak terpisah satu sama lain. Pegang. Lain macam doktor ni. Jangan isi saya, doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai. Kau ni daripada mana, Mai? Ni merayap je lah ni. Kau mesti tak kerja lagi ni kan? Pak Din ni bukan ayah saya tau. Nama sibuk ni. Wah, Kalau tak cakap udah apa-apa, lancang. tengok apa orang percaya lah beranak-beranak. Sorry. Wah. Apa ni? Jangan main. Ni pistol macam polis ni. Pak Din tak kenal ke sama saya? Sama-sama menyanyi bersama. Ku berjanji. Oh benar, berarti benar cuy. Itu penyanyi, dia penyanyi cuy. Saya pernah tengok cuy. Cuma saya lupa gitu. Di Gegarvaganza kah atau di mana? Tapi saya sekarang dah jadi tokan pantai dalam. Tukan. Mai, kau ni betul-betul tak kenang budi, Mai. Aku ambil kau daripada gelandang kan. Datang rumah aku bela kau. Lepas tu kau nak tembak pula aku. Oi, jangan. Dia gurau pistol ingat. Gurau depan tengok. Memang tak cabut dah pistol saya. Pak Din. Ya Allah. Ni mana atomic power? Bukan atomic power, atomic bom. Ni polis sentri. Kita boleh main? Apa? Biar saya menyorok dulu. Saya kira. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kau nak nyorok mana? Dalam rumah. Okey, kau nyorok dalam rumah. Dah belum? Nyorok cepat dalam rumah. Belakang. Dah belum? Okey. Jadi nyorok. Dia jumpa. Okey, fine. Ini apa ini? Apa? Lawak ke apa? Ini betul. Nggak ngerti gue Ji. Okay, sekali lagi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Cantik. Wah, disandra semua. Dua-dua ni beratur. Macam dekat sekolah dulu. Pegang. Oh, kalau drama mana ada beratur macam dekat sekolah. Kau ni reti ke tidak jadi gangster ni? Dah, jam. Kejap lagi kawan saya datang. Kawan saya datang, dia akan bawa bungkusan berharga RM1 juta. $1 juta. Kaya. $1 juta. Habis duit dia. Nak buat apa dengan Sini. Nak buat apa dengan bungkusan tu? Nak buat apa lagi? Pak Din, Pak Kodi akan jadi saya punya keldai lah. Aku dah tua-tua ni tak usahlah kau jadikan keldai. Mana aku larang nak jadikan. Saya kalau bunyi kedai boleh Pak. Nanti. Bijan. Wis. Kojek. Nanti. Kau kena ingat tau. Kita orang ni Bijan, Kojek dan Lola. Kamilah, Kalut, Angel. Tiba-tiba jadi Intel. Kau ingat senang-senang ke? Kau nak kenakan orang kamu galut. Tangkap dia. Kau ingat kita tak tahu yang kau ni penipu, menyamar jadi Lola. pemimpin tapi kau tukar. Saya minta maaf Pak Kodi, Pak Din yang saya terpaksa menyamar sebab saya tahu dia tukar. Okey, Pak Din, cakap nak suruh kita buat apa ni? Mukanya Lola. Macam biasa. Apabila dah sampai dalam balai raya ni, kuasa aku. Betul! Tangkap dia! Itu bukan kuasa aku, kuasa engkau dah tu. Jadi, sama lah. Tangkap dia! Kambing dengan tiang letrik kalau dicampur berapa? 2. Salah. 1 je lah pasal. Aku pun tak dapat jawapan tu. Teka-teki. Tapi kesian juga Pak Din tu kalau tengok. Serap. Tempus. Gan Malibu dengan selimut. Kan bunyi Malibu. Malibu tu apa? Ni utang lah. Sabar. Jangan bergurau. Aku terang. Itu yang saya nggak paham cuy ya. Kenapa
beberapa scene dipotong terus dimunculkan di akhir gitu cuy. Padahal scene itu enggak ini cuy ya. Maksudnya kebanyakan scene yang dipotong itu lucu gitu cuy ya. Atau mungkin konsepnya beda-beda kali cuy ya. Supaya orang nonton sampai akhir gitu cuy. Dan oke ya, mungkin itu aja cuy video saya kali ini. Dan seperti biasa ini sangat-sangat menghiburkan. Sampai saya susah banget ini cuy ya. Selalu lep air mata gitu cuy. Karena akhir-akhir ini kalau saya tertawa itu waduh cepat banget keluar air mata cuy. Ya. Dan kalau memang suka dengan video ini bantu di like, kalau nggak suka dislike aja cuy. Dan yang saya pertanyakan jujur boleh di komentar di bawah cuy ya, karena saya bukan sekedar mereaksi saja sebenarnya nih cuy, karena saya juga belajar gitu cuy bahasa Melayu itu seperti apa dan mencoba untuk mengartikan you seperti apa cuy. Oke, saatnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next dan thank you next.